Dia upgrade kualiti lagi premium daripada musim lepas. Musim lepas tu dah premium, musim ni lagi premium guys. Kali ni Trafish nak review jersey Penang FC by Kaki Jersey. So ni Assalamualaikum fanatik jersey sekalian, welcome back to Trafish TV. So guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sentiasa layan video dekat Trafish ni. Walaupun Trafish sekarang jarang nak upload video kat YouTube ni sebab YouTube ni slow lah dia punya view. Aduh, tak tahulah nak buat macam mana lagi kan. So Trafish banyakkan buat video dekat TikTok lah sebenarnya. Okay, so korang boleh follow Trafish dekat pali.trafish. Kat situ kita buat banyak konten sikit lah. Korang yang dah like, share dan subscribe video ni, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki. Pada korang yang baru singgah dekat Trafish TV ni, Trafish TV bawakan semuanya tentang GC sebab GC is my skin guys. So ni brand lokal kita, macam dekat belakang ni GC Tech tahun 2023. Yang ni yang home punya. So tahu masa mana kita bedah. Okay, bau dulu. Bawa kedai macam biasa. Okay, ini adalah jersey dia, jersey yang home. Macam korang tengok ni, saiz dia agak besar. Ini bukan saiz yang Parli pakai lah. Ini saiz 5 ni 8XL guys. Ni 8XL. Memang besar lah. Okay, untuk jersey ni bagi Parli lah, tengok jersey untuk Kaki Jersey ni dia upgrade kualiti lagi premium daripada musim lepas. Musim lepas tu dah premium, musim ni lagi premium guys. Gua cakap sama lu. So untuk premium ke tak premium, kita tengok dia punya logo dia ni. Logo brand Kaki Jersey ni. Logo dia bukan setakat timbul tapi ada texture dekat sini. Kalau korang tengok kat close up ni, nampak lah dia punya texture tu kan. Memang padu, dia gunakan material silikon rubber punya lah untuk brand logo ni. Dan untuk logo kelab ni, dia pakai silikon pun premium juga. Ada tatami sikit dekat warna putih ni, dekat bendera ni warna putih ni pakai tatami. Yang lain semua silikon lah. Material memang premium. Okay, untuk dua-dua logo ni. Kalau logo Penang, Love Penang, logo bendera dengan Penang 2030 ni pakai heat press standard lah, heat press standard. Okay, itu dari segi logo punya material dia dah memang padu. Lepas tu dia punya kain dia pula, kain dia ni dia pakai kain corak cheetah. Ada corak cheetah ke corak jaguar ke, tak ingat lah. Tapi cheetah dengan jaguar lebih kurang sama kan. Dia pakai teknik embossing, nampak? Dia ada grafik ni, grafik bulat-bulat tu, itu adalah embossing. Dia bukan printing sublimation macam ni, bukan Yang ni sublimation yang baju yang Parli pakai ni. Yang ni adalah embossing. Embossing tu dia pakai acuan besi, lepas tu dia tepek, dia heat press pada kain lah. So jadilah tekstur macam ni kalau korang nampak. Okay, itu dia punya kain dia. Kain ni memang sedap gila kan. Ada lubang-lubang lagi tu. Dia lubang-lubang lubang-lubang yang padu. Collar dia pun dia pakai logo tenun lah, macam ALX punya collar. Lepas tu macam Adidas, macam Lotto pun pakai juga collar tenun. Okay, walaupun brand lokal tapi kualiti international guys. Collar dia pakai collar V-neck. Dekat dalam ni ada slogan Penang, iaitu Penang Haria Penang. Memang padu. Bahu dia pakai bukan bahu biasa macam yang baju Parli pakai ni. Ini bahu biasa. Yang ni dia pakai ada panel sikit. Ada panel. Nampak ke tak nampak tu? Ada panel sikit. Ni. Lain sikit lah panel dia. Dia lain sikit, nampak? Dia ada T-panel kat sini. Kalau korang nampak T-panel dia tak nampak sangat sebab warna dia sama je dengan warna base tu. Kalau T-panel ni warna putih ke, kita akan nampak kelainan sikit. Dia punya hang tag dia. Hang tag dia pun lawa agak. Official product macam ni. Lawa. Hang tag dia nice. Lengan dia pula, ni lengan dia pakai tenun juga. Dia punya material sama dengan collar, so synchronize tune. Kat bawah ni pula dia ada Jogtech brand. Jogtech brand, nampak? Jogtech brand ni dia pakai yang silikon timbul lah, nampak? Memang premium tu. Dia bukan printing tau, dia jahit. Dia jahit, memang nice. Ada wash tag lagi. Wash tag dia macam ni. Wash tag dia pun ada logo jambatan Penang tu, bukan main-main. Memang dia custom lah ni. Memang dia custom lah. Belakang ni pun ada jambatan Penang. Memang nice. Memang nice lah dia punya logo dekat belakang ni. Tapi untuk tahun depan Parli cadangkan mungkin Kaki Jersey boleh letak grafik jambatan dekat depan pula kot. Mungkin boleh ketengahkan lagi. Macam baju ni dia pakai dua tema. Satu tema corak-corak harimau kumbang ni, satu lagi logo Penang, jambatan Penang. So dia ada dua tema. Ni okey je, tak ada masalah pun. Dia ada dua tema. Caging ni GC Penang by Kaki Jersey ni dia pakai ziplock frosted, ada logo kelab, logo brand. Lepas tu kat bawah ni ada logo tema untuk jersey ni lah. Sebab jersey ni dia ada unsur-unsur jambatan Penang. Kan dekat logo KJ ni, logo brand ni, dia pakai logo timbul dan dia ada texture macam grafik harimau kumbang ni. Dekat sini pun ada juga guys. So memang kena dengan tema harimau bintang ataupun harimau kumbang untuk baju Penang ni lah. Okay, main cakap baju musim 2024 ni lebih kurang sama tahun 2023.
Sebab base dia warna biru semua, sama macam musim lepas. Dari segi dasar ni lebih kurang lah, tapi kalau tengok close up lain sikit lah. Untuk kali ni dia ada warna kuning sikit, accent warna kuning. Mungkin tahun depan Pening akan gunakan warna biru gelap pula. Biasanya macam tu lah Pening, dia sama ada biru gelap, biru cerah, lebih kurang macam tu lah. Okay, ada kelainan sikit lah, tak adalah setiap tahun sama. Sebab kalau kat Malaysia ni, orang kita kalau pakai warna sama setiap tahun, diorang akan kata sama lah, bosan lah. Padahal Real Madrid, MU tu setiap tahun pakai warna sama. Macam Chelsea ke, Liverpool ke, Arsenal ke, setiap tahun sama baju diorang, tak ada orang kecoh pun. Sebab untuk tim-tim Eropah ni, dia dah ada DNA dah untuk jersey diorang. Macam Arsenal, baju dia macam ni. Kalau Arsenal DNA dia depan merah, lengan putih. Tu memang standard, tak akan berubah lah sampai bila-bila. Melainkan ada anniversary, barulah dia pakai warna maroon gold tu. Liga N susah sikit pakai warna sama. Pakai dia kena tiap tahun kena tukar-tukar sikit, barulah orang rasa macam beza sikit daripada tahun sebelumnya. Penting korang nak bagi untuk jersey ni. Kalau korang nak order jersey ni, korang boleh tekan link dekat description ataupun dekat bio Parley Terafich. Korang boleh beli dekat situ direct daripada kaki jersey sendirilah. Okay, ni memang original. Ni original player issue. Korang boleh order dekat link dekat bawah ataupun dekat bio. Kalau korang nak suruh Parley buat video review jersey-jersey lain, boleh komen dekat bawah jugalah. Okay, terima kasih kepada korang yang dah layan video ni sampai habis. Jangan lupa untuk follow, like, share dan komen untuk review jersey yang seterusnya. Tiba menjadi bos gym pula kan. Kalau nak tahu info terkini tentang jersey, bolehlah follow Terafich.